kita tadi, okey, DB dekat atas tu dia bukan sistem independen. Kalau sistem independen dia kena ambil dekat bawah ni lah, bawah main switch. Okey, bila ambil dekat bawah main switch, bila terjadi short circuit, dia tak akan pergi ke main DB dekat bawah ni. So bila dia buat macam ni, contoh kita tengok ni bukan independen sebab dia letak bawah MCB selepas ESCB. Ini MCB, ini ESCB. Selepas ESCB dekat bawah MCB baru dah letak load untuk kabel submain dia tarik untuk sub DB. Okey, sub DB tu bila sub DB ada masalah, automatik dua-dua atas pun boleh trip, bawah pun boleh trip. Tapi ini saya tengok 0.1, dekat atas pun 0.1. Sepatutnya kalau jadi apa-apa dia boleh pilih lah antara mana dia nak trip. Tapi kalau ikutkan dia akan trip dekat main juga. Dia akan trip dekat main juga. Tu separuh tu. Itu okey. Jap. Okey. Dia akan tarik dekat Dik, ni Dik. Lain sikit. Tak boleh lag lu. Tak apa, boleh. Tak Minta maaf. Okey, so apa yang saya